Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat hari Isnin, selamat pagi suri-suri rumah semua ibu-ibu. Mesti tengah sibuk pagi ni kan, sibuk dengan rutin harian kita sebagai suri rumah. Kan kejap lagi kan, nak tengah hari sekarang nak masak lagi, betul tak? Saya hari ni nak kongsi cerita sikit lah tentang buli-buli di sekolah ni. Zaman saya sekolah dulu, ada juga kes-kes buli ni masa sekolah rendah, masa saya sekolah menengah, ada lah juga. Tapi dia tak adalah seteruk budak-budak zaman sekarang yang buli. Dulu kalau orang buli pun paling, kalau kau hitam, kicap kau dipanggilnya sekarat. Tak apa sekicap. Kalau kau agak kurang pandai, bodoh lah kau dipanggilnya. Kalau kau kotor, sebusuk lah kau dipanggilnya. Tu dulu-dulu, paling dia ejek-ejek macam tu je kan. Yang sakit hati. Badan tak sakit, hati kita yang sakit. Tapi saya tengok zaman sekarang ni, buli tu dah lebih berani budak-budak sekarang ni saya tengok. Contohnya kan, dah sampai memukul, tarik rambut, sampai membabitkan nyawa. Berani sangat nak, oi. Dari mana datang keberanian membuli macam tu? Kalau tanya saya lah secara peribadi, kepribadian anak-anak tu dia bermula daripada rumah. Sebab rumah lah madrasah pertama untuk anak belajar tentang hidup ni, tentang apa yang patut tak patut. Madrasah tu yang akan bentuk dulu anak sebelum dia pergi ke sekolah. Bukan kita nak salahkan parents, ibu bapa kan. Tapi daripada anak kita kecil, sebelum dia masuk alam persekolahan, kita jangan biasakan anak mengejek orang ke, membuli orang ke, kawan-kawan, kadang-kadang kawan bermain gitu kan. Jangan biasakan. Dan nampak macam tu kalau membuli kawan ke, kecil-kecil dia buli kawan. Nah, kalau boleh tepukkan tangan tu sikit, bagi teguran. Bila tahu benda tu salah. Sebab kalau kita biarkan kepribadian macam tu yang mengejek-ngejek tu, dia memula dengan ejek-ejek. Lepas tu cakap, jangan kawan dengan dia tu macam ni. Bermula dari situlah nanti anak tu memang orang kata apa, boleh terbentuk jadi pembuli. Betul saya cakap. Budak-budak macam ni lah yang kalau kita diamkan, ibu bapa biarkan, tengoklah budak-budak katanya biasa lah. Jangan. Budak-budak tu lah yang kita nak lentur. Nanti kalau kita biarkan daripada kecil dia buat benda macam tu, dia ingat benda tu betul, dia ingat benda tu tak salah. Mak aku pun tak larang aku buat benda macam ni. Tak adalah salahnya, kan? Sebab apa? Sebab daripada awal kita biarkan dia membuli, kita biarkan dia mengejek. Daripada umur dia sejak dia tahu bermain dengan kawan. Letaklah umur 4 tahun, 5 tahun. Masa tu otak dia dah mula mengingat kan. 6 tahun, 5 tahun macam tu. Budak-budak, otak tengah segar, cepat dia mengingat, cepat dia belajar. Saya cakap benda ni sebab saya, kita membesar dalam keluarga yang besar, adik-beradik ramai. Kita boleh tahu. Budak-budak ni kalau dia biasa mengejek orang, nanti sampai dia masuk alam persekolahan, alam pekerjaan, dia tetap akan bersifat macam tu kalau kita tak tegur. Sebab tu kita perlu tegur. Jangan kita kalau tengok alah budak-budak bermain biasalah tu, ejek-ejek, jangan. Kena beritahu anak, tak baik ejek orang. Cuba kalau adik dia ejek macam tu, abang dia ejek macam tu, suka tak? Kalau masih tak dengar juga, kalau perlu pukul-pukulkan sikit tangan tu ke, tepukkan sikit, bila dia tahu benda tu salah. Nangis tak apa. Dia menangis,
Budak-budak nangis jauh mana sangat, dia menangis sekejap tak apa. Daripada kita menangis nanti ke belakang hari, biarlah tak kita menangis hari ni. Itu satu. Lepas tu bila masuk ke alam persekolahan, minta maaf banyak-banyak lah. Kadang-kadang ada juga saya tengok, kadang-kadang kalau macam saya dulu kumpul dekat kantin kan, ada juga kadang-kadang saya tengok ibu bapa ni, kadang rasa macam nak tegur, korang bergaduh pula. Kalau lah budak tu sengau, dipanggilnya, kata nama dia tu, Ali Sengau. Ali Sengau, Ali Sengau. Kenapa kita nak letak nama Sengau tu di belakang? Cuba panggil dia Ali. Kan elok. Dia pun tak minta pun dilahirkan macam tu. Dah satu sekolah panggil Ali Sengau, Ali Sengau. Bila dah dipanggil Ali Sengau, dah bergaduh mak bapak. Ibu mana yang anak dia diejek sengau-sengau? Sakitlah juga hati, namanya pun kita ibu bapa. Cuba cubit daging kita sendiri, sakit tak? Jangan cubit daging orang. Ini pengalaman saya ni, saya sendiri tengok kadang-kadang bapak budak tu bawa lori. Dolah lori. Udah nama budak tu, satu sekolah orang panggil dolah lori. Elok nama budak tu si Bidin, nama bapaknya dia panggil dolah lori. Yang memulakan siapa? Ibu bapa. Anak mengikut. Gurau boleh, kita boleh gurau benda yang patut-patut yang wajar. Jangan gurau sampai mengejek, sampai anak kita kan jadi tu satu bahan, dia ingat benda tu tak salah. Kita mana tahu ada orang yang sakit hati ke mak bapak budak yang kita ejek tu, bukan tak malu. Itu satu, ibu bapa. Yang ketiga, guru-guru. Saya minta maaf banyak-banyak guru-guru kat sekolah. Jasa memang besar mendidik. Zaman saya sekolah-sekolah rendah dulu, saya sekolah menengah dulu pun belum ada lagi lah guru yang mulut dia macam terlebih rantang nak mengejek murid. Tapi bila masuk zaman anak saya sekolah, saya ingat masa anak saya darjah 1. Saya jenis tak mencarut kat rumah tau. Saya kalau anak saya mencarut, saya cili dulu. Betul saya cakap. Saya memang cili. Tak pun saya rotan. Sebab itu nanti jadi satu kebiasaan yang akan dibawa sampai dia dewasa, mencarut. Saya pun tak suka anak saya mencarut. Dia balik rumah, balik sekolah darjah 1 masa tu. Dia balik sekolah, dia mencarut kepala bapak kau. Saya, sebab saya tak pernah cakap benda tu depan dia. Sampai sekarang pun anak saya tak ada mencarut. Jadi saya cakap, saya panggil adik. Si abang ni tak pernah mencarut si adik ni. Namanya budak darjah 1. Mana dia tahu benda tu salah. Kepala bapak engkau. Kenapa cakap kepala bapak engkau? Saya rotan. Lepas tu dia cakap, mana adik belajar? Mak tak ajar. Lepas tu dia kata, cikgu kat sekolah cakap dengan budak tu. Ada budak tu, dia macam lembam sikit belajar. Cikgu tu marah dia, kepala bapak awak. Namanya budak balik rumah dia cakapnya macam tu dengan abang dia. Kepala bapak engkau. Memang kena lah dengan saya. Pasal kena rotan. Saya memang tak suka anak saya mencarut. Jangan saya sekali mencarut-carut di dalam makan kat rumah saya. Naas. Tu kadang-kadang saya minta maaf lah banyak-banyak. Dengan para-para pendidik, guru-guru semua. Kalaupun budak tu lambat dalam belajar, janganlah dia ejek, janganlah dia hina. Ada tu kadang cikgu, bapak awak kerja kontrak, pergi sana. Bodoh tak awak pergi ikut ayah awak kerja kontrak. Kita pun tak tahu masa depan anak kita macam mana. Kok besok anak kita kerja kontrak. Saya paling tak suka ejek-ejek orang. Bapak dia kerja ni, mak dia kerja ni. Bapak dia cek kerja yang halal. Kenapa nak kita ejek? Kenapa kita nak mengajar murid-murid lain mengejek? Cuba fikir. Kadang-kadang kita yang orang dewasa ni, kita jangan mulakan sesuatu benda yang tak patut budak-budak dengar, yang tak patut budak-budak belajar, macam memaki, mengejek, membuli orang macam pukul, tampar. Bila dah nampak tu, cepat-cepat tegur, tepuk kan. Utama sekali ibu bapa, sebab kita yang orang pertama yang didik anak ni. Kita orang pertama yang macam mana nak bentuk anak ni. Jadi anak yang macam mana. Ini nanti bila
dimanjakan sangat, anak tu membuli, ditasik bela, oh tak salah tak apa, tak salah tak apa. Elok kepala anak tu kecil ni jadi sebesar ni. Dia ingat membuli tu tak salah. Saya betul, saya masa sekolah pun ada juga budak-budak kadang-kadang mengejek-ngejek. Yelah kita ni anak orang susah, kadang-kadang buka sekolah tak mampu beli beg tu budak sekolah rendah. Tapi macam saya jenis, yelah masa didik pekakkan je telinga buat bodoh, sudah. Tapi tak semua budak dia punya mental tu kuat tau. Bila orang ejek dia boleh terima. Ada budak-budak kadang-kadang hati dia hati tisu. Ada sampai takut pergi sekolah sebab malu dia ejek. Saya dulu pun ada juga anak-anak saya diejek. Tapi saya cakap dengan anak saya, pedulikan. Satu lagi, ajarkan anak. Kadang-kadang kalau ada orang membuli, sedang kata ada orang pukul ke, tepuk macam ni kan. Budak-budak yang satu kadang ada dengan tangan. Tepukkan balik. Tapi jangan sampai mencederakan, tepuk pelan-pelan. Kadang-kadang kalau kita ajar anak kita pun terlalu diam. Itu dong. Oh budak ni boleh buli. Macam tu. Sebab saya dulu pun tak usik orang. Tapi kalau orang usik saya, siap engkau. Takkanlah semut pun kita pijak dia menggigit. Tapi macam saya cakap, tak semua budak tu sifatnya berani. Tak semua budak tu dia tahu macam mana nak jaga diri. Kita yang ajar. Saya ajar anak saya dulu, jangan mulakan pukul orang. Tapi kalau orang dah pukul kau sekali, pukul tapi jangan sampai mencederakan. Contoh, tepukkan tangan tu. Sebab budak-budak kan kadang-kadang kalau budak dia satu kan, orang kadang ada yang berani jenis tepuk anak saya. Saya cakap tepuk balik. Tapi adik tepuk jangan kuat, pelan. Bagi dia tahu. Jangan biasa buli. Anak saya buat. Lepas tu tak adalah lagi. Tapi yang selalunya kadang-kadang saya minta maaf sekali lagi lah saya cakap. Guru-guru, ibu bapa yang dekat kantin sekolah tu yang selalu kumpul tu. Tunggu anak balik tu. Kalau lah budak tu sengau ke, kalau lah budak tu hitam berkarat ke apa bagai. Tolonglah jangan dipanggil. Putihnya kau ni berkaratnya cekicap. Saya harap sebab budak tu dah muka lain. Dan nanti budak-budak lain pun, kicap. Kan kita orang tu menunjukkan benda yang tak elok. Jangan diamalkan macam tu. Tak kira lah tu anak siapa pun, jangan. Kena kalau anak kita dia ejek, marah. Habis anak orang kita ejek tu, macam mana pula? Macam guru-guru pun sama. Kalau lah budak tu ada yang lembab sikit, ke belakang bagi yang belajar, janganlah kita cakap, otak awak ni otak udang lembab betul-betul awak ni otak lembu. Dah diketahui di bahan dia orang. Sifat membuli ni dia bukan makna pukul baru buli, tak. Ejek tu pun dah kira buli. Kita dah menjatuhkan mental orang. Jangan biasakan. Saya dulu cukup pantang saya. Saya cakap dengan anak saya, walau sejahat mana pun budak tu, kawan adik tu, jangan buli, jangan ejek. Kalau dia nakal sangat, adik jangan dekat sudah. Jangan dekat, jangan bergaul. Itu je saya cakap. Tapi jangan nak ejek-ejek, nak buli-buli ke, tak baik. Saya cakap macam tu. Sampai sekarang anak saya dah besar pun, dia kalau nampak budak kena buli, anak saya cukup pantang. Kalau dia pergi kat luar ke, ada budak-budak ni membuli, dia tegur anak saya. Sebab saya dah didik pada kecil, jangan suka buli orang. Sebab tu saya cakap, terbentuknya peribadi anak-anak bermula daripada rumah. Rumah tu madrasah kecil untuk anak belajar, baik buruk hidup, perangai, tingkah laku, apa yang wajar tak wajar, daripada rumah. Jadi itulah ibu bapa, guru-guru ke siapa kat luar, mengejek tu pun membuli. Jangan dimulakan. Kalau budak lembam ke budak hitam pada saya, cakap benda sebab saya nampak. Dulu saya jenis anak balik sekolah saya tunggu. Saya memang tak bagi anak saya merayap. Saya ambil tiap-tiap hari. Biar saya penat. Saya tak suka anak saya merayap. Balik sekolah terus balik rumah. Sebab nanti petang nak sekolah agama. Saya jenis saya akan ambil. Kalau agama pun saya ambil.
mak terbalik dia. Jadi itulah, jangan mulakan membuli. Kadang-kadang saya ibu pun menunggu di luar, ada budak di belakang lembab. Awak ni kepala je besar, otak-otak udang. Dah ketawa satu kelas. Dah berair mata budak tu. Jangan jatuhkan mental. Kalau dah tahu dia lembab, tumpukan perhatian guru tu lebih kepada budak yang lembab. Bukan dejek. Ibu bapa pun sama. Kalau dah tahu lah anak orang tu macam tu, kenapa pula dia tu memang kepala je besar. Kadang saya nak tegur kadang-kadang, tapi rasa macam kamu tegur kamu gaduh pula. Cuma bila balik saya cakap dengan anak, dan kalau orang macam tu jangan ejek anak ya, tak baik, kesian. Ya mak, saya syukur Alhamdulillah tak ada anak saya nak mengejek, nak membuli. Ajarlah anak empati. Kita manusia, empati kena ada. Ini saya tengok sekarang buli ni kadang-kadang dia mesti mula pada dalam rumah dulu. Jangan anak salah daripada kecil kita tengok main sama rakan, pukul-pukul, kita kata tak apa, budak-budak jangan. Nanti dia jadi satu kebiasaan. Itu jelas saya nak cakap. Jangan biasakanlah anak-anak kita ni ada usul-usul membuli daripada kecil. Kita orang dewasa pun janganlah buli kalau anak orang tu ada ciri-ciri tertentu yang macam saya cakap tu, mak. Jangan. Tak ada siapa kat dunia ni suka diejek, suka dibuli. Saya kadang-kadang kalau budak-budak buli-buli ni, saya fikir satu je, kalau anaknya macam ni, macam mana pula maknya, bapaknya. Tu je saya cakap. Anak-anak tu lah cerminan ibu bapa. Tapi jadi bergantung pada ibu bapa lah, macam mana nak didik anak. Nak jadi intan ke nak jadi kaca, fikirlah. Okey? Itu nasihat untuk diri saya juga. Kita renung-renungkanlah. Janganlah makin hari makin ke depan makin banyak kes buli, risau tengok. Okeylah korang. Itu je lah saya nak bebel hari ni. Kita jumpa lain video lagi. Terima kasih sebab sudi menonton video saya. Assalamualaikum.